sahur bersahur di Teluk Air Tawang. Di salah satu kedai legend di Teluk Air Tawang. Okey. Ni pada simpang 3 Teluk Air Tawang, depan tu balai polis Teluk Air Tawang. Okey, dia ni kedai Bani. Jadi kalau hangpa nak tahu makanan apa yang ada dekat kedai ni, jom aku nak bayang apa. Ni kedai-kedai orang lama. Okey. Ayam goreng mau angkat. Ayam goreng panas-panas. Lo pukul lebih kurang 5 pagi. Okey. Kalau apa main awal, lok banyak je. Kalau apa main lewat-lewat macam ni tapi paling best dia punya gulai. Gulai dia panas-panas. Ni dia menjaga nasi campur untuk hampa sahur tak tahu kat mana boleh mai kat sini. Untuk pagi ni aku ambil dia punya ayam goreng dan juga gulai daging. Okey. Ayam goreng panas-panas yang baru diangkat tadi. Dia punya gulai cukup rasa. Rasa kari, rasa pedas, rasa masam-masam lah tu. Kalau hampa nak makan kat sini, pastikan hampa main awal sikit . Aku main pun kat pukul 5. Jadi dah banyak lok habis. Kalau hampa main awal mungkin lok masih banyak . Tapi dia punya masakan memang cukup rasa, memang cukup sedap kan. Macam masakan gulai orang dulu punya rasa masam-masam tu yang menambahkan kenikmatan, keenakan makanan tu. Kedai ni nama dia Meat Corner. Okey, kalau hampa cari tak jumpa, apa saja Meat Corner. Waktu operasi kat sini, dia buka setiap hari pada 11 malam sampai pukul 5 pagi. Ni dekat pukul 5 jadi banyak lok habis. Kalau hampa nak makan, kena main awal. Apa-apa kena main try.